bangsa. Besok kita jumpa di KCA. TTDI Damansara. Okay, kita bagi view dekat korang. Kalau SC yang ada Thank you, welcome. So ada Neil juga, ada sorry. Mana kita pun nak cari ni. Kita cari dia lah. Okay, untuk you guys, siapa nak Min ada ke? Persoalannya hanya bela. Jawapannya hanya bela. Siapa yang salah? Masih ada family semua tu. Siapa yang salah? Ada Errol pun ada juga. Okay, dan hari ni kita ada sesi untuk bergambar dengan Bella Astila dan juga YB Syed Saddiq. Tapi you guys, kita akan bagi prioriti untuk yang nak membeli dahulu. Okay? Min ada ke? Kalau ada komen-komen yang tidak berkenaan tu, kita nak remove lah. Thank you, Min. Waalaikumsalam. Yang bagi salam. Kita dah block dah. Ada Min, kita dekat KCA, kita ada admin yang jaga. Mana Jack? Ya, cantik. Tadi siapa yang teka? Warna purple dengan ni, salah. You guys nak YB or Bella? Dekat sini. Okay, Zuri ke depan. Saya duduk dulu. Ya. Saya sikit. Ini mana yang cantik? Zuri tak boleh pergi dekat depan sebab depan dah terlalu penuh sih. Sorry tau you guys. Assalamualaikum. Saya dan Bella ingin menjemput kalian semua ke Booking Kahwin Expo di ICC yang dijadualkan pada 6 ke 8 Februari ni. Kejap, Zuri kena ke sini sikit standby. Okay, you guys, nampak tak kita dekat mana? Dekat TTDI Damansara. Okay. So, Zuri nak tunjuk dekat korang semua view kita dekat sini. So, macam you guys berada bersama dengan Cik Zuri sekali. Hai, Cik Atin ada kat situ. Boleh datang dekat sini cari Atin. Okay, ada SM Mimi juga. So, ni kita dekat taman. Tak boleh nak dengar ucapan YB. Yang tu saya tak boleh nak ke depan tadi. Sebab tu saya ke belakang. Okay, alright. Nanti kita akan, korang kena stay tune lah untuk ucapan YB tadi. YB cakap apa, nanti kita tunggu kemudian. Alright.
Hai, cukup tak? Dah 1 million ke? Belum. So, kejap. Kita tengok. Ada yang cari Jack ke? Okay. See? Kita nak cari Bella. Tak boleh je design dia sama. Yang beza depan Sorry. Tap screen and okay. Alhamdulillah. Atas orang. Oh really? Tapi sorry tau, mic Zuri tak ada dekat sana sebab YB dengan Bella, YB Bella ada mic diorang sendiri, so Zuri tak boleh nak bagi mic Zuri dekat diorang. Okay? Kat Penas. Okay. Bella kat mana? Ada kat sini. See? Bella kat sini. Apa YB cakap? Rahsia. Nanti tunggu. 68 ada apa sis? Sepatutnya 6 sehingga jam 7 kita akan live bersama dengan Bas lah. Tapi bukan live yang kita menjual, tak. So macam you guys boleh stay tune sebentar dengan Min lah. Damansara area mana? Pokok tu memang akan ada dekat situ selama-lamanya. Cawangan mana? Dekat TTDI Damansara. Okay, dekat mana? TTDI Damansara. Dengan ada Errol ada, Neil ada. Bella nak cakap dengan Bella tapi Bella tengah. Bella, boleh tahu pakai apa hari ni? Design. Design bracelet. Yes, kita ada tenis dan juga love. Yes, okay. Ni pun nampak dia pun love. Yes. Ni pun love. Love tak? Hari ni sangat love. Sorry tak clear Faham. Okay, Chun. You guys. Chun. Dia baru banyak sangat pilihan kat KC ni. So I literally forgot, tapi I memang suka sangat lah. Bella tak boleh nak cakap sangat. Bukan tak boleh. Boleh tapi sebab Bella dah pakai bracelet. Yup. So sorry. Bella cakap Bella pelat sikit. Okay. Cantik kan? Okay, you guys boleh datang ke sini juga tau. Dekat TTDI Damansara. Shop Mel. So, YB ada dekat sana. Like ke? Alah, kita tak nak like. Like ke? Chamel. Sebab Bella baru pakai bracelet. So, sorry tau you guys. Okay. Okay je, tak like. Okay, Chen. So, ni. So, saya pun nampak ramai pun nak check. Apa nama? Itulah tu. See? 1, 2, 3. Cik ramai pun nak check. Dia tak dengar. Min panggil dia tak dengar dah. Okay. Check. Say hi. So you guys sempat lagi, korang nak datang sekarang boleh tau. You guys boleh datang sekarang. Bella dengan YB Set Sadiq ada sekarang. So kita ada sehingga jam 8. Tapi hari ni Zuri akan live sehingga jam 8. Cumanya dengan YB Set Sadiq dengan Bella Astila, InsyaAllah kita akan cuba curi masa untuk Bella dengan Bella join dengan Min sekali lah. So you guys kalau nak berpeluang bergambar dan juga berjumpa dengan Bella Astila, korang boleh datang and membeli hari ni lah. See? Comel. Okay, nak tak jumpa Bella Astila dan juga YB Set Sadiq. So you guys boleh pergi dekat sini lah, dekat showroom kita, dekat kedai cincin ampang TTDI Damansara.
Kita nak fokus, tapi itulah Bella dengan YB dia ke sana and seorang ke sini. Kejap. Nak pergi kamera, nak Bella. Okey, nak Bella sayang. Kita bagi Bella. Thank you so much. Datuk cincin dekat mata. Datuk Bella cincin pakai ni untuk saya. Ya. Janji. Waalaikumsalam. Hai. Terima kasih Aunty Bella. Mac sini. Saya tu cakap TTDI. Nak tahu tak kenapa dia bercakap makin pelik? Sebab untuk minggu ni adalah minggu yang keempat. Jadi dia semakin dia setiap minggu akan tukar aligners. I mean Invisalign yang baru setiap minggu. Apa? Per week once. Jadi dia semakin ketat. So, tapi Bella boleh cakap tu Alhamdulillah. Alhamdulillah masih boleh cakap, masih boleh makan. Syukur. Bila datang? Oh, Terengganu jauhnya, ya Allah, kesiannya. Ya saya. Love. Begitu dan nak tu cincin boleh. Nak tu yang mana? Okay. Cincin ni ke? Cincin ni ke? Okay, Bella, tunjuk Zurini. This one, design Twilight. Twilight. Okay. This one Twilight. This is Twilight. Saya Bella, so this Twilight. Twilight. Nice. Okay, dengan satu lagi Elf. Ni Elf and Twilight. So nanti Zuri akan letak beg kuning. Tapi kemudian Oh, ada beg kuning? Ada. Okay, jom pakai sama-sama dengan Bella, okay? Nak tak? Bella yang peminat tak tahu lah kalau dia tahu. Bella mesti kesan aksesori. Nak beli cincin pilihan Bella dan YB. Nak perempuan ke lelaki punya? Bella memang suka Sadiq Kulen. Ada juga Sadiq Kulen. Mana dia? Dia tengah mendapatkan nasihat. Nak beli gelang Bella. Yes, cantik. Tapi kalau korang tanya Bella memang biasa ni. This one, love. Tak, Bella pun love. Love. So hari ni temanya cinta. Cinta ke tidak? Okay, kejap Okay. Okay, Bella. So you guys nak tak datang dekat sini. Nanti Zuri akan cari YB pula. So kita belanja sikit. Je terkejut kan. Berapa view? Tengok Errol tengok Errol. 4.8k mata memandang ni berapa orang yang dah beli? Dari 4.8k mata memandang ni berapa orang yang dah beli? So guys, tadi Zuri dah banyak attend Bella kan. So sekarang aku kata kita nak pergi attend YB pula. Tapi kita nampak YB busy sikit kan. YB sentiasa busy, tapi hari ni saja korang berpeluang bersembang, meet and greet ataupun attach dengan YB sendiri, sama ada nak YB pilihkan cincin untuk korang, YB serkan untuk korang hari ni saja. So mana yang berdekatan tu sempat lagi datang dari pukul 6 sehingga 7 petang. Betul tak Zuri? Betul. So you guys jangan lupa untuk datang. Jack pun ada juga selain daripada Bella, Astila dan juga YB Sadik. Jack, sikit Jack. Jom hari ni dapatkan promotion yang paling istimewa. Saya ke? Bukan. Main bagi je promo tu kan. Kalau orang datang cari dia. Cari saya, okay? Thank you. Tapi ada. Kita ada promo hari ni 20% off dan juga pembelian lab grown diamond boleh dapat free engrave. Sempena 6 this one 799 untuk lab grown diamond. Starting price 799. You guys boleh datang sekarang. Okay? Kita ada beza dekat online, beza dan juga dekat sini lain. So korang kena datang ke showroom. Lagi, sorry Zuri terlepas pandang komen you guys. Dah cukup ke 1 million? Belum lagi. Sampai habis boleh kan 1 million like untuk hari ni. Dan juga kejap lagi Zuri nak curi sedikit masa untuk bersama dengan YB Sadik Bella. Okay, sekejap Zuri fokus pada Bella dulu. Kejap Kejap bagi Zuri masa. Flip camera. Okay. So siapa yang nak beli mungkin Bella attach tu, kita go dengan Bella masuk dalam Okay. So you guys yang nak Bella attend you guys, okay, assist untuk pembelian cincin, you guys boleh datang sekarang and kita bawa Bella masuk dekat dalam. Okay, kejap Zuri belanja. Okay, kejap Sebab dia macam Zuri dari nak ni. sebab orang cakap dia kata beli dulu kan. Pakai lah. I got so much less bling than you. Masih korang macam
Rasa ralak. Kejap, Zuri nak flip camera. Kat sana. Bella yang Tak masuk ke dalam. Alah, tak masuk. Kan diorang boleh pergi. Kenapa ramai-ramai tak ajak? Kenapa ramai-ramai tak ajak? Okay, I ambil. Nak memecahkan aja. Kenapa dipisahkan? Pakai ini dekat tengah. Kenapa kat dua tu tak ada? dah kenal lama dah. Nanti diorang tak ada. Okay, thanks. Will? Amboi kat Airin dia nampak tak? Okay, excuse me. Jom. Bella. Dalam boleh? Kita nak request dekat dalam. Sorry tau. Okay, jom. Kita pergi dekat. Alright. Nak tak Bella dan juga YB assist you guys. Sebab tadi saya dengar dari tim bas, diorang ada juga yang nak beli cincin. Diorang sini, akak nak beli cincin ke? Ada yang nak membeli cincin and YB dan juga Bella bantu you guys. So Zuri akan berada bersama dengan you guys sekali. Jangan kata janganlah. Ke saya pun tak apa. Shoot YB. Kejap korang. Bella, YB. Ya, YB kenal tadi. Okay. Min ada ke dalam ni? Min KCA ada ke? Boleh tak? Min, kalau Min ada boleh tak? Kalau Min ada boleh tak masukkan design Twilight? Your favorite color purple. Min. Sekejap Min kita tak ada. So Zuri try. Gelang Love Bella tu 630 untuk yang Bella pakai, RM630. Korang janganlah ni sangat, kita enjoy je, have fun sahaja, janganlah serius sangat. Okay, so hari ni live dengan Bella dan juga YB. Tadi aku pakai santan. Okay, Min, thank you so much. Kejap Min Jom kita sailing. Okay, jom. Zuri nak Bella sailing. pilih je yang mana favorite. Okay, Zuri nak buka beg kuning sekarang. So yang dalam beg kuning ni adalah Bella pakai sekarang, design Twilight. Yang ni Twilight tadi. Harga dia RM315. So, you guys dapat tak? RM315 untuk design Bella pakai. Bukan emas, silver 925. Silver 925, tak karat, boleh cuci, boleh polish balik. Okay. So nama you dipakai, nama Bella like that. Alah, kalau gaduh-gaduh ni Min nak end life lah. Tak nak lah. Nak ke Zuri end life lah kalau gaduh-gaduh. Tak nak. Cepat cakap. Okay Cun. Cik Bella kita ada dekat sini ya. Okay. Contoh, dia beli cutlery. Satu saja dia beli Okay, kita tak layan. Cumanya kita nak fun-fun sahaja untuk hari ni. Okay, Min tak layan. Alright. Like ke? Saya rasa okay je. Okay, boleh. 5-3. Masa I tengok you kat situ. Ya. Okay, sekarang kita nak bagaimana? Saiz cincin je 8. Saiz bis tu berapa? Design cincin yang Bella suka. Saiz dia 8.
boleh pilih. Dekat sini ada cuci perempuan, saya cuci lelaki. Okay, satu saiz lebih besar daripada Bella. Saya boleh pilih and I keluarkan. Kita Actually dia punya 75. Itulah. Kadang-kadang tak ada Sebab tak I pergi sini tau. sama sayang. Okay. Alright. Tapi sebab kadang-kadang pergi tak ada saiz. Which one yang Bella pilih? Okay. Ada banyak design. So Bella akan pilih satu design and Zuri akan tunjuk sebentar lagi. Stacking ring. Yes. So you Cantik lah. So Bella ni sangat suka aksesori tau. Like sangat suka. alright. Ni tapi bukan macam lebih kecil sikit kan tak? Kecil sikit kan. Besar ni Tipis-tipis. Depend boleh. Ini cantik. Tapi ni gold. This is still silver, cuma plated sahaja. Yes. Alright. Satu. Oh nak satu je? Yes. Nak satu Bella. Tanya. Tapi boleh je. Kalau Bella nak pilih dua pun boleh. Yang paling cantik. Yang paling Bella suka. Tak kena tanya, paling cantik untuk engagement atau untuk nikah? Oh, yang mana tu? Patut bagi I. Yang mana tu? Kau ingat anniversary atau untuk pembinaan harian? Alhamdulillah. Tak, saya sebelum ni tak tahu Okey lah, bezanya, okey. tapi saya dididik. Okay, Zuri request dekat Bella untuk pilih saja, okay? Kau mesti faham. Korang nak tahu dua-dua. Untuk saya semua sama. Kalau saya berfikir. Okay. So, babe, Okey. kalau babe should be diamond? Tak kan? Dia should be Gitu. Ini tu lain. Konkret. 10 jari senang. Tapi ni macam nikah ni. Oh cantik ya. Bella dah macam- nak yang mana? Okay, Zuri boleh bantu. Dengan nikah ni semua gini. I think tak di sini kot. Tapi tu macam tunang ni. Tak, kita nak favorite cincin saja. You guys nak apa? Cincin tunang, cincin nikah? Risau. You guys jangan lupa untuk ke TTDI Damansara, okey? Jangan lupa untuk datang ke TTDI Damansara sekarang. Okay, you guys boleh datang sekarang sementara Bella dan juga YB ada. So you guys boleh terus ke sini lah. So sehingga jam 7. Jam 7, so lagi beberapa minit saja lagi. Pukul 8 insyaAllah. Kalau 7.30 ke ada lagi, you guys boleh datang. Tak, dia merisik dia nak tanya kan. Dia nak buat gambar. So you guys jangan lupa tau nak datang ke sini. Yeah, thank you so much untuk 1 million. Kenapa dia? Kejap nak dengar. Dan dengar YB cakap. Tak berisik tu nak. Beli shortcut kan? Okey, berisik tu. Okey lah, Untuk apa? skip satu yang mana dia nak skip. Pilih. Yang mana satu? Bincang Bincang feel je. Okay, dan That's actually beautiful. Bella dah pilih satu. Okay, design XOXO. Okay, yang ni adalah silver 925. Dia gold plated sesuai untuk merisik dan juga tunang. So kita cincin berisik tunang ni macam mana? Dia belah rotan. Kalau tunang dia ada Macam belah rotan lah. ramai yang nak explain ni. Ramai yang nak explain. So cantik. Kita tengok saiz dia tu. Yang ni saiz besar Kalau ni saya sapu macam nak tengok. Okay, kita flip dekat Bella dulu. Saya Kalau saiz yang okay. This your size lah, 7.5. So you tengok. Dia 7.5. Saiz 7 Asia. 7 Asia. Dalam KCA you punya saiz 4 US. 4 US. Okay. Comel kan? Comel lah. 7. Tukar lah. Size 7.5 ke? Saya buat takut. Boleh je sini. Boleh je 75 dengan 8 dia still in one size dekat KCA. Sebab dia beza. 75 dia ada size US UK macam kasut lah. Ya, betul. So 75 dia size UK ke US je? 7.5 tu Asia. Kurang kita emas. Yang belah sebelah tu apa? 4 US dia kurang dekat KCA kita guna US lah. Dia worldwide. Tapi kasut tak ada buat Asia.
ada. Dia bukan. Tak pernah mati. Saya tak teruskan tengok cincin. Tapi kalau cakap 7.5 faham kan? 7.5 Faham? Okay, seterusnya untuk Min. Zuri. Min KCA boleh tak pinkan untuk SOS outing? Bella dah pilih satu, kita request dekat YB untuk pilih satu. Saya dah pilih lah. Oh dah pilih. Saya pakai ini sehari. Design apa tu kita tengok dulu. Bella ni dulu What? Dia tak ada research. Tunang saya kasih. Bella kasih saya ni. Mana ada? Tak. Fair kan? Ni design Pablo. Mesti saya tahu. Okay. Bella YB guna this one Paulo. Okay. Paulo design yang ni adalah solid man ring dan juga dia agak heavy sedikit, dia handmade premium design. So you guys jangan lupa untuk dapatkan. Soalannya lulus tak di mata Bella? Betul. Kalau tidak. Tak, jangan Tapi gitu. actually memang ni memang taste Bella. Bella suka macam ni. Yes. Kalau tak pakai. See? Okay, ada SO dan juga ada Paulo dekat sini. So Min boleh bantu Zuri untuk pinkan beg kuning tersebut. So yang jauh pun boleh dapatkan. Boleh dapatkan. Okay, cincin sama dengan Bella dan juga YB. Okay. Tapi kita tak beg kuning dia akan pakai masa sedikit dulu untuk masukkan. Tapi je memang ada. Tapi kita akan pilih lah mana yang boleh masuk. Yang ni pun pakai CCO. Yes. Tapi nanti kita launch lagi. Belum launch. Oh, patut tak nampak. Okay, nanti kita akan buat. Sebab saya pakai Yola ni, saya memang pakai setiap hari. Bila mandi, bila bersukan. So to me, saya boleh tahu quality lah. Dia apa Kalau tu, selepas leather ke? sebulan dia dah macam berbenang. Tak leather ke? Alright. Pure leather. I don't think it's pure leather. But definitely tahan lama. Like seriously, I pakai bila bila pergi berenang 2 jam. YB dah spill lah. Lepas tu bila berlari, berbasikal semalam 4 jam. Tapi dia tak ada pun. Ni bukan yang jual, cakap dekat korang kan. Really good. Okay. Tapi belum keluar lagi. Okay, belum lagi. Nanti insyaAllah soon. Dan juga untuk yang bertanya tadi, yang YB pakai adalah Paulo. Okay, kita dah pinkan untuk design. Design Paulo yang okay, Paulo. Okay, yang ni untuk SOSO design yang Bella pakai tadi. Yang Bella pilih, sorry. Okay, dan juga you guys boleh tengok dekat dalam beg kuning lah. Min ada letak tak Min? Thank you so much untuk Min. So, nak tengok ke? Boleh. Yang ni SOSO. So, Zuri flip sikit. Oh ya. Yang ni 290. Oh, okey. Ini saiz lelaki lah kot besar. Yang ni kita ada pilihan saiz. Kita ada pilihan saiz. Dah baru cakap. Kalau raya ke event. So, kalau nak beli sekarang, dia orang kena menjual lah. Yep. Dengan Bella lah. Ya, tengah menjual. So, boleh je. Sekarang boleh. Saya berkenaan So, saiz. Dennis. Yang ni tengah ni. 3, 1, 2, 3. Oh, the third one. Okay. Wow. YB Zuri boleh bantu. Yang ni. Ini adalah sesi YB dan juga Bella untuk ni lah. How did you miss this one? It's really nice. This one is nice. Yes. Ya, untuk Bella. Dan cuma tu nak diamond. Cantik Bella. Chinese Moissanite diamond yang tu adalah, tapi dia tak ada certificate sebab dia less than 1 carat lah yang tu. Nanti That is really nice. yang ni berapa ya? Min Chinese Moissanite, kita pinkan untuk Chinese Moissanite. Nak ambil yang ni? Nak yang ni berapa ni? Miss, yang ni 490. Saya tak suka fikir banyak-banyak. Okay, saiz ngam tak? Susah. Okay, sure. Dulu pun sama lah. Aku memang pakai suka. Ambil.
very nice. Dia macam very modern. So orang cantik macam ni ke ai? Itu mana ada tanding ni? Kalau tanya soalan macam tu, saya tolong jawab. Kan? Cincin boleh hilang, Bella tak boleh hilang. Walaupun dia kecil, dia tak hilang. Kena duduk betul-betul tak jatuh. Boleh tak saya nak tolong tagkan? Boleh pun nak pergi tagkan. Saya okey. Kan your size kan? Size ngam. Tapi So nanti memang jodoh ni. so kita akan bagi ni lah box eksklusif. Harga Jadi kena tunggu dia basah itu kan baru dah makan. Boleh. Tapi Boleh. dalam ni ada cloth dia. Ha? Yang tu saja dia letak. Ini apa nama? Tendon Magnonite. Cumanya dia tak ada sertifikat sebab dia less than 1 carat. Kalau dia yang contoh, yang besar tu Tiffany yang besar dekat bawah sana. Yang tu Magnonite juga, 3 carat. Dia ada sertifikat JRL. This one right? Yes. I like this one. Bella yang tu satu lagi. Saya tak faham sedikit ni. Tapi dia ada nampak sijil. cantik. Maksudnya Tapi surgical lah quality nanti lah. penting kan? Nampak orang yang pakai. Tak tahu saya. Bella dia berapa? 10 karat. Oh. Sila Gomez 3 carat. So what does it mean? When you tell me that, what does it mean? Pin banyak tu. You have to pin sikit. 3 karat ni macam Kan? Okay, KCA, kejap. KCA 1 carat 2199. So kalau apa? Kalau 3 carat times 3. Ke tak? Tak. Dia akan ada perubahan sikit lah. Nanti kita akan ada yang macam Bella Kena bayar kat mana? kita pergi dekat kaunter lah. Speaker lagi. Kalau bayar ni account number saya. Okey. Sekejap lagi satu. Tak apalah saya bawa ini adalah layanan VVIP. Okay, jom. Kita follow. Oh, yang ni cik nak cakap. Okay, satu lagi yang baru. Yang baru balik. Kejap. Nanti nak bayar dengan Bella juga. Boleh. Oh, sorry. Saiz tu. Awak nak tengok yang ni tadi. Mana tadi? Yang mana yang mana? Yang ni tadi Yang ni nak tengok yang Amara. Boleh apa? Ni lah dia. Amara dengan Wings. Mana dengan ni? Okay, you guys. Sorry, sebab Zuri akan masuk sedikit. Okay, kita punya live bukan sesi live yang Bella and YB set Sadiq duduk. Ya sayang, kita tunjuk Bella. Okay, Bella nak dekat sini. Okay, je Chun. Mana orang ni? Sorry. Mana buat paper ni? Ya, kejap. Mi mana? Wait cantik. Pasal kamu kerja. Sorry, saya baru masuk hari ni. saya sama. Tekan je ni. Macam nampak kan? Saya pakai ni. Saya intern. Sorry tau, sorry. Okay, ni adalah kita punya dekat sini lah. Macam mana? Ada YB dekat sini. So you guys, macam mana? YB jom. Apa? Ajak. Datang ke TDI Taman Sarah. Sekejap, kita nak Dia flip bukan ke? kan? Boleh. Boleh macam ni. Okay, sekejap. Kejap bagi Zuri masa. Alright. Welcome semua. Wow, 5,700 yang menonton. Sekarang kita di Cawangan TDI. Tapi yang saya selalu pergi di Ampang. Tapi dua-dua cantik. Dua-dua masuk memang dapat feeling like we are abroad. The selection here amazing. So mungkin ada yang suka cincin versi old school, bukan setakat bagi wanita tapi bagi lelaki. So boleh beli untuk ayah, boleh beli untuk atuk. Tapi dia also very modern taste. One of it very nice. Tu kau boleh nampak kita. Jadi saya buat cincin ni kena dapat input daripada wanita lah. Tapi ada yang Wanita lebih tahu. betul. Tapi ada yang suka cincin yang YB pakai. Paulo. Ya.
This one pun dapat lepas ujian Bella Sila tu. Oh, lepas ujian baru dapat. Okay. Okay tak? Design ni selesa tak? Comfort fit di jari Sangat tak? selesa. Look at Okay. it. Yang Dia- ada dalam beg kuning. Oh ya? Ada. Dia Ada tak ada. 20% off untuk pembelian hari ni. Oh, okay. There's no diamond, but the design looks very simple. But when you hold it, it feels a little bit heavier than usual. But it looks really nice, especially for guys lah. So tak adalah macam terlalu banyak batu-batu tak. So saya dah pakai ni lebih sebulan lah. Selesa ya? Setiap hari pakai. Okay, selesa di jari dan juga you guys boleh dapatkan sama cincin dengan YB yang YB pakai hari ni dekat dalam beg kuning. Ada 20% off untuk pembelian hari ni sempena Buzz in the House di TTDI Damansara. Cincin ni pun saya nampak diorang komen cincin sama lah saya pakai bila saya daki Gunung Kinabalu. Dari atas ke bawah, the very same one. Yes. Alright, thank you YB. Okay, you guys, okay, jangan lupa untuk datang ke sini. YB Mas dengan Bella masih ada lagi dan juga see? Okay. Sini. Sebab YB ada Cakap tak? YB pun ada juga dekat sini. Dia ada nak buat something dengan Aerol. Zuri play kamera dulu. So hari ni Zuri berada ni dan juga Bella dekat sana. So kita ada sesi meet and greet. Korang boleh je datang terus dekat Taman Tun Dr. Ismail Damansara. So you guys, kita buka setiap hari 11 pagi sehingga jam 8 malam. Ni adalah view kita sekarang. So you guys masih boleh datang lagi lah yang berdekatan. Yang jauh ni, thank you so much untuk 1 million. Serius lah. Okay, untuk korang memang laju betul ya untuk tap-tap screen. Dan juga kedai cincin Ampang kami cuma jual silver 925 sahaja, emas 916 tidak ada. Okay, YB ada, Aaron pun ada sebab dia orang pun nak buat ada video klip sikit nak buat. Dan juga untuk design kita ada Bella Astila. See? Kejap lagi Zuri tunjuk dekat Bella. Tapi sambil-sambil tu korang jangan lupa untuk datang dekat Taman Tun Dr. Ismail Damansara sebab hari ni sahaja. Okay. Alright, thank you. Untuk you guys yang nak datang ke sini boleh je datang terus. Kejap tau, bagi Zuri masa sikit je. Thank you so much untuk 1 million like dan juga yang this one is Rain RM300. Yang ini Amara RM350. Really cantik, Masya Allah. Tengok size tu. Oh, sizing. Bukan bilang. Tak boleh salah. Sorry. Sekejap korang. No, kita pakai on you. Kalau tak boleh Sophie nanti kita boleh Teman-teman aja. Ayo. Macam mana boleh jatuh? Sorry korang jatuh. Korang okay ke? You guys okay ke? I'm so sorry. Ada stand kita. Tergerak sikit tadi. Ni kan? Ya. Sebab ini agak kecil. Ini macam dia sama. Dia sizing dia apa tak? Mungkin dia nombor size ini. Tapi dia je nak size Bella size tanpa 2 meter. Dia awak sedang tengah awal. Satu Bella yang terkena. Kalau awal cantik. Tiga yang satu orang ni kata dah. Si okey berapa tu? 13. Tapi bila pakai nak semakin kerja. Ini besar ke tak? You nak pakai dekat mana? Jangan untuk mana? Rider one boleh je. Sebab dia sebab dia paling rasa. Saya fikir 14 just nice sebab you nak ini 14 ini kecil.
17 mean 8 US. Tapi 17 yang ni kita bagi you boleh reset hari ni ada 20% off. So kalau nak reset nanti kan 120 set dalam 14 hari waktu kerja. Tapi hari ni kita ada bagi 50% off, you bayar RM60 sahaja. So dia basis one size. Ataupun you boleh ambil design ni and then you pakai ring adjuster. Ini adjuster Adjuster yang bagi tambah ketebalan dia. Warna putih. macam tak petang. Ya, dia dari ring. Tapi asli lah. Sampai nak Sesuaikan dengan tangan dia. Okay, nak reset ataupun nak reset? Boleh, nanti turun saja. Okay, Amara 300. Mungkin nak upgrade ke light brown diamond. Light brown diamond, 1 carat. 1 carat dia ada dekat light brown diamond tu ada seri 6 kali 9 saja. 2,999. Tapi tak apa, ini saya ni saja. Kalau you nak boleh. So next time you nak upgrade pun boleh. Okay, thank you. Awak boleh tak kamu mau yang besar macam ni? Terus yang kecil macam ni yang ini. 1, 2, 3. So macam kita orang yang nak kahwin. Kamu malas besar-besar sini. Besar-besar lah. Kita orang dari sini. Lagi ni lah baru lah. Okay, baik. Okay, close. Bella satu lagi. Tapi dia pergi counter daripada teman. Okay, balik. So you guys yang nampak tak, Bella dah bantu untuk customer kita beli cincin. So you guys boleh je datang terus. YB mana YB? Awak nak tengok ni kita orang nak post yang serve datang kita boleh beli kat TikTok. Faham. Okay, kejap Okay, dia batu onyx untuk this one dia cuma kosong sahaja. Ini animal penang jadi basic sikit dekat situ. Ini solid. Penuh batu. Panggil lah YB. Yang ni hari ni ada 20% off. Ada 20% off lah. Ni saya siapa ni? Ini kalau kena perfume ke apa ke? Okey je, tak ada masalah. Kita kena lotion or perfume dia okey, tapi nanti kalau you nak kekalkan shining dia, elakkan daripada terkena yang Zuri sebutkan tadi. Macam kena test dulu nanti baru boleh ambil size. Boleh try dulu. Dah size berapa? 23 bersama dengan size 10 US lah. 10 US you nak design yang mana? Yang this one or this one? Handmade ni lah. Handmade design. Oh, handmade ni nampak macam kosong ni. Yang ni nampak batu. Yang ni batu. Ini hasil 20% off untuk hari ini. 20% berapa? Daripada 1,350 lebih kurang 1,080 ringgit macam tu. Yang ni best. Tapi kejap saya double count dulu. Sekejap, bagi masa sekejap Untunglah. Tak ada gambar. Ada lagi yang jenis kosong. Batu tenggelam jangan timbul. Ada ke yang jenis batu-batu yang tenggelam? Batu tenggelam untuk cincin lelaki. Sebab dia pernah pakai yang jenis klasik tu. Pasal dia tak sama tim. Tapi dia yang 23. Dah try dah. Yang perempuan. Oh tak nak cari nak ambil yang ni. Tadi kan yang kumpul lagi seorang. Oh, yang tu lain. Okay, macam rupa dia sama mana? Kita nak mana? So yang ni. So yang tadi. Okay, jom.
so sorry. Jono, lepas tu ya sayang. Sekejap Kita boleh nak tak kita ni bas kejap. Ni Bella, customer tu nak Bella yang assist, yang Bella nak payment. Bella yang assist tadi. Dia nak assist. So nak bayar. Oh, nak bayar. Amaran 78 US. Apa? Amaran 8 US. Ni for kepada Syarifah saja. I wish this year will bring you bring greater happiness yang health. Ini request daripada customer nak bagi dekat dengan saudara mereka maybe. Okay. Customer ni beli lab ground diamond. Okay, customer ni beli lab ground diamond and then boleh terus berjumpa dengan our brand ambassador lah. Wani, kalau pakai size 15 boleh ambil 7 US sayang. Boleh ambil 7 US dekat KC Bella bijak. Oh, janganlah. Tengoklah dia. Size 16 7 size 16 7 US, 13 6 US, 23 10 US. Lagi korang boleh je request size 23 10 US. 10 US, okay? 6 US tak ada ke? Ada. Cuba tengok dekat dalam beg kuning. Check dekat situ size 6 US. 17 size 8 US. 18 8 US. 12 US XOXO tak ada sayang. Size 20 9 US, 12 6 US, 18 8 US. Size 20 9 US. Size 20 Asia 9 US. Okay, next. Korang nak Zuri bantu tukarkan ke saiz KCA, boleh sahaja terus komen you guys punya ukuran saiz jari dalam kedai emas. Sorry. Okay, Cik Bella, kita berada di sini semula. So kita try. Okay. Dekat sini. Saya masuk ke accessory bawah nanti. Okay, Bella try design dekat situ. Sorry, Zuri tak nampak, so Zuri tak sure which design. Size 21 9 US sayang. Size 10 berapa US? 5 US. 26 12 US. Size 19 9 US, 22 10 US. Mozzanite ada sayang, kita ada jual mozzanite. Gelang Bella pakai ada ke? Min, kita pinkan Min. Ada tak lagi Min? Okay, yang Bella pakai gelang Love 101 tak silap Zuri. Dan juga korang jangan lupa untuk datang ke TTDI Damansara. 18 8 US, saiz 24 11 US. Cantik, Bella memang cantik sayang. Korang jangan lupa untuk datang ke Taman Tun Dr. Ismail Damansara tau. Masih sempat lagi kalau join sekarang. Berapa harga yang Bella pakai? Beg kuning nombor satu lagi Min, 102. Bella pakai 102. Saiz 13 6 US, 15 saiz 7 US. Nak tengok Bella. Bella ada. Sampai bila? Lagi 10 minit. Lagi 10 minit end. Boleh ke? Harrods tak ada. Harrods tak ada. YB pergi mana? Zuri tak sure. YB pergi atas. Okay, 13. Bella cantik, serius. Bella pakai saiz berapa? Bella pakai saiz 15. 15 dengan 16. 15 16 still in one size. Cantik lah. Saiz 20 9 US. 9 US. Sorry tau kalau Zuri terlepas pandang. Gelang kaki tak ada sayang.
Gelang kaki kita tak ada. YB duduk dengan Ben. Okay, lagi alah kita dah nak end sekejap lagi. Taklah, kita tak end pun. Sampai jam nanti Zuri akan sambung untuk beg kuning. Gelang YB kita belum launch lagi. Nanti kita akan launch, okay? Kalau gada-gada kita nak end. Kalau kecamin kita nak end. Janganlah kecamin. Kita baru sahaja see? Pavlova tidak ada. Sayang Min. Dan lah you guys. Tiba-tiba nak sayang kita. Tadi kecam kita. Gurau. Ready to start size. Okay. Bila akan live lagi nanti. So untuk lure. Okay. So Bella nak pergi atas sekejap. Area mana ni? Dekat mana? Okay, ni kita dekat berhadapan dengan Afin Bank.